Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar orang Sabah? Selamat menempuh dan selamat membuang undi. Pengumuman terbaru daripada Bung Mokhtar Radin itu selaku pengerusi ataupun pengarah pilihan raya PRN Sabah bagi pihak Barisan Nasional. Antara yang besar yang diumumkan adalah sekiranya Barisan Nasional memerintah dapat mentadbir Sabah, ia akan memberi pendidikan percuma daripada sekolah rendah, menengah dan ke universiti. Di Malaysia ini terkira dah biasalah pendidikan percuma, yang bayar sikit-sikit tu biasalah untuk aktiviti sekolah. Tetapi yang terbaru yang kita rasa macam ya ke tak, pendidikan percuma untuk pelajar ke universiti pun percuma. Ini tak pernah dilakukan di negara kita. Kalau yang percuma, yang murid-murid cemerlang itu mungkin ada percuma lah, tetapi itu pun ada juga pembayarannya. Tetapi Bung kata percuma, maknanya rakyat Sabah akan diberi pendidikan percuma daripada bangku sekolah rendah sampailah ke universiti. Jadi yang ini saya kira ini adalah selari dengan kehendak Islam. Jadi kalau Sabah yang dikatakan negeri-negeri yang ke bawah, nak kata miskin, tidaklah terpaling miskin, tetapi tidak berada di ranking ke atas yang mempunyai sumber-sumber yang banyak seperti di Sarawak ataupun di Semenanjung, Pulau Pinang, Selangor, Johor, ya, di bawah lagi Sabah ini. Tetapi dalam waktu yang sama, 2-3 hari lepas, Perikatan Nasional PN mengatakan sekiranya mereka yang membuat bajet duit sebagaimana yang dibuat oleh kerajaan sekarang, yang memberikan duit untuk membeli bahan-bahan asas, ini samalah lebih kurang yang mana yang dibuat oleh pentadbiran Najib dulu. PN kata dia hendak bagi cash ikut suka rakyat lah nak beli apa pun. Bagi orang yang suka membeli selain daripada keperluan asas, mereka sukalah. Mereka boleh beli rokok, yang muda-muda kadang-kadang nak beli pil-pil pun boleh, pil kuda, dan kadang-kadang nak beli apa-apa pun boleh. Yang Pak Haji nak masukkan ke dalam tabung Melo pun boleh. Ini yang PN cakap yang nak bagi. Tapi kita nak tanya kepada PN, sekarang ini mereka memerintah negeri mana? 4 buah negeri PN memerintah. Cuba bagi dulu negeri-negeri tersebut. Kan ada Mahathir, Tun Dr. Mahathir sebagai pengurusi negeri, macam Menteri Besar 4 buah negeri itulah. Patutnya dia dah boleh bagilah. Bagilah, tak bagi 500, 600 PN janji bagi separuh, 300. Dan bangsat pun bagilah RM50 ataupun RM100 setiap rakyat. Mereka tak mampu, mereka tak boleh bagi. Itulah sebab mereka janji benda yang tidak boleh diberi. Sebagaimana PH janji kepada rakyat Malaysia dulu, apabila BN runtuh, BN tidak memerintah, mereka akan beri apa saja yang rakyat nak. Sekiranya benarlah 4 negeri itu boleh memberi cash kepada rakyat sebagaimana yang digembar-gemburkan oleh pemimpin PN, pemimpin bersatu, saya sendiri pun rasa teringin juga nak menyokong. Jadi buatkanlah dulu RM50 dulu pun tak apa, tahun ni, tahun depan 100. Usahakan nak membeli pendidikan percuma. Apa yang dimiliki oleh kerajaan negeri pun mereka serahkan kepada parti PAS. Contohnya tanah-tanah yang dulunya adalah tapak-tapak pengawet tembakau yang dipunyai oleh syarikat tembakau, yang dipajak beberapa tahun. Apabila kontrak beberapa tahun itu tamat, mereka mengambil balik SEDC bagi ke Perbadanan Menteri Besar, dan Perbadanan Negeri Besar menyerahkan harta itu kepada parti politik, bukannya kepada rakyat. Ada satu tempat di Bacuk ini, apabila masjid meminta untuk dibuat masjid di tapak tembakau, kilang tembakau, pengawet tembakau itu, mereka tak bagi dengan alasan mereka nak buat tempat aktiviti parti PAS. Bermakna mereka dah berikan kepada PAS. Jadi kalau dah beri kepada parti, bukan beri kepada rakyat. Bila beri kepada parti, rakyat tak dapat. Yang dapatnya pemimpin-pemimpin parti yang dapat manfaatnya. Itulah dia PAS. Yang keduanya, kata Bun, masalah air di Sabah akan diselesaikan dalam masa 3 tahun.
3 tahun sahaja, sedangkan di negeri Kelantan 30 tahun tak selesai-selesai lagi. Itu pun PAS sudah melantik orang Kelantan Anwar Musa untuk menjadi pengerusi ataupun pengarah pilihan raya PAS di Sabah. Anwar Musa boleh memberi bukti bahawa Kelantan sudah 30 tahun tak selesai-selesai lagi. Takkanlah Sabah ni nak lebih baik daripada Kelantan yang dipitah oleh parti Islam.